Jabatan Imigresen akan menjalankan siasatan lanjut berhubung perkahwinan antara wanita tempatan dengan warga asing yang mempunyai jarak usia ketara. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syakban berkata, ia berkemungkinan berorientasikan marriage for convenience. Beliau memberi contoh perkahwinan seorang wanita tempatan berusia 65 tahun dengan pasangan warga asing dalam lingkungan 20-an. Jurang usia yang jauh menimbulkan keraguan terhadap tujuan sebenar perkahwinan itu. Kita di pihak imigresen kita akan buat siasatan terperinci untuk mengesahkan adakah mereka berkahwin ini betul-betul untuk tujuan perkahwinan ataupun marriage for convenience. Beliau ditemui di Lapang Sasar Pengkalan Cepa, Kelantan. Katanya jika terbukti perkahwinan itu ada tujuan lain, kemudahan imigresen seperti pas lawatan sosial jangka panjang tidak akan diluluskan. Tambahnya isu perkahwinan sebegini sudah lama berlaku dan bukanlah satu kesalahan selagi ia mengikut peraturan yang ditetapkan. Namun beliau menganggapnya lebih kepada isu sosial yang perlu diperhatikan.